يسر لي أمري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله pada mana ni? Kata muallif kita rahimahullah taala, walamma walakin lakin. Betul, itu meh itu dah. Lakin tak? Lakin lamma kana fi ba'di ibaratihi khafa'un isim muakhar pada kata kana fi ta'liq mazhab khabar pada. Lakin lamma kana tatkala ada fi ba'di ibaratihi pada setengah ibarat nyu tu nanti kita klik lagi pada nur siratal mustaqim. Khafa'un ada sembunyi semua. Sembunyi itu pula ala ba'dil mustafidina. Sebab apa khafa? Ilah itu litadammunihi ala lughatil ashi. Ala lughatil ashi gitu bagi pi asyirah. Mati molek. Faja'alaha ghairu fajahilaha boleh tu dah. Fajahilaha ghairu ahliha. Ahli lughatil ashi. Aminat talibina. Wa kana fi ba'diha tahrifun wa tabdilun. Wa fi ba'diha saqatun. Kullu dhalika min tasarrufin nusakhi al-jahilin. Fakhtalafa bihi an-nusakhu wal-ibarati. Wa fasada ba'duha wa la yakadu tujadu nuskhatun sahihatun minan nusakhil mansubati li muallifiha. Mana jadi ubah banyak siapa sahak nak cari tak temu hak asal dia. Ni duk royak. Dipira. Maknanya kitab Siratul Mustaqim ni sangat comel, sangat molek. Tapi nya banyak ubah daripada orang yang duk salingkan nisbah. Yang ni saling kau ni, yang ni tamus ni, yang ni saling kau ni, yang ni cucuk sini, pipi. Siapa Syekh Arsyad kata tak tahu hak mana sah hak paling betul. Apa tak tu? Tak ada amanah juga ni. Hak tu duk cerita kata tu lah bila yang ambil kita orang, pasti dia beki-beki lah. Ya kadang-kadang kita tak faham, pas kita royak kata kita lebih atau kita kurang. Sebenarnya ya ada maksud dia tu. Sahabat sini. Bila lagu tu tengok wala yumayyizuha sahihaha minal fasidiha, tak boleh beza oleh fa'il muakhar. Sahihah tu mafhum qaddam. Ghairul mahirina. Pipi tak apa yang pandai dah tahu. Wa aina mahiruna qamil duk ngajar kal harap dah. Wa aina mahiruna fi hadhil buldani wa hadhil azman kata li hadhi allati taqasurat fiha al-himam fa'il. Macam kau ni dah takut tak ada. Wa tanaqasatil afham wa takaddarat fiha al-azhan. Tu dak. Boleh kira juga tu ibaratnya tu dak. Mari sekali lagi sebalik lalu pada tengok.
lakin lamma kana fi ba'di ibaratihi khafa'un ala ba'dil mustafidina litadammunihi ala lughatil ashi fajahilaha ghairu ahliha minat talibi wa kana fi ba'diha tahrifun wa tabdil wa fi ba'diha saqatun fi khamqad saqatun tanam akhar kullu dhalika min tasarrufi nusakhil jahilin fakhtalafa bihi an-nusakhu wal ibaratu wa fasada ba'daha wa la yakadu tujadu nuskhatun sahihatun minan nusakhil mansubati li muallifiha wa la yumayyizu sahihaha min fasidiha ghairu mahirin wa aina mahiruna fi hadhil buldan wa hadhil azman allati taqasurat fiha al-himam wa tanaqasatil afham wa takaddarat fiha al-azhan. Ya pun royak gitu dah pipi hadah dak. Ya royak kata dak kalau orang hak tak mehi bagaimana nak ambil ni kuasa hak tetap kita suruh mustaqim. Pas ya royak pula pas nak cari mana orang mehi tu pula. Tak ada dah dalam kita nya. Tak. Merah. Dia kata tetapi tak kalau adalah dia tulis mak tak ada ngaji tajwid dak sini ni padu. Bukan mak dak padu. Beki sikit. Jeng beki gini. Tetapi adalah pada setengah bukan mak setengah pada setengah beki kita. Tetapi ada pada setengah niskhah lah, setengah daripada segala ibarat kita itu yakni kitab Siratul Mustaqim tu. Ada pada ibarat kitab Siratul Mustaqim ni isim muakhir bagi kana khafaun, panggil sembunyi, maknanya susah difaham. Ibarat iaitu sembunyi dan susah difaham. Bagi kita yang tidak mahir ni baca boleh tapi tak boleh nak ambil isi. Susah difaham. Sembunyi bibi takluk atas khafa di pandai tak ada sini. Sembunyi di atas tengah daripada segala mereka yang mengambil faedah daripada kitab itu atau kitab Siratul Mustaqim. Maknanya orang nak ambil faedah, orang nak ambil kegunaan, orang nak ambil baca banyak salah. Sebab bila baca hak kita ada materi asal tu baca kuasa bab pun jadi gini. Mari tengok tepi sini. Tak serupa pula dengan hak tu. Kalau mustaqim tu baca itu wasa serupa bukan gini. Mari tengok tepi sabilah tak serupa. Mari tengok lek dalam pula tak serupa pula. Jadi tiga tu tak serupa belakang. Molek kita pun tak reti belakang. Bakal lakoh-lakoh gila. Habis. Kerana apa khafa? Illa pada khafa. Kerana apa sembunyi? Kerana mengandung iyo kitab itu. Mana kitab Siratul Mustaqim mengandung takluk pada mengandung. Bukan makna mengandung tu perut bucik tak tu mengandung tu terkandung. Iyo kitab tu dah. Terkandung atas bahasa Aceh. So, Ashi tadi tu mana bahasa Aceh. Jik ada tak jik malam ni? Jik tak ada. Jik mana Aceh? Tak ada malam ni. Ada mami kita malam ni. Ming. Tapi tak ada makan malam ni. Kalau Ming mari ada makan sama, kita dah ingat lagi dah. Bila ada dah. Kalau betul dia Ming nak mari madah. Gayak ni dah kalau nak mari madah insyaAllah dah. Ingat tak? Bahasa Aceh. Maka tiadalah tahu. Faja'alaha. Gitu kita fajahilah harap. Maka ni fas itu tu jawab pada lamma. Lamma kana faja'alaha. Jawab di situ. Apa dah bibi? Maka ni sebagai jawab bagi lamma. Tak kalau. Jawab dia kata sini. Maka tiadalah tahu. Akan dia. Oleh yang lain. Maka tiadalah tahu akan dia
Kalau domi tu kita nak tak tengok di Arab. Fajahilaha. Guna dengan ha, tak boleh tak di ibaratihi. Tak itu. Mana sini nak tak di ibarat. Maka tiada tahu akan dia akan ibarat kita itu. Domi dia. Sebab kalau ada Arab sudah nampak sikit. Jadi orang tak tahu tentang ibarat tu. Fa'il pada tiada tahu. Fa'il pada jahilah goyru. Fa'il dia. Oleh yang lain, oleh orang yang lain yang mempunyai bahasa. Makna kita orang hak tua bukan bahasa ni tak faham. Sebab bahasa Aceh kan. Kita bukan orang bahasa Aceh. Bila pergi baca, tak faham. Tua je ni nak bahasa gapo ni. Supaya bahasa gapo hak Indonesia hak alif sana bahasa. Jauh dah. Jauh. Jawa tu buat syarah tafsir Jalalain gerak. Jawa 3 jilid tu. Haji tunjuk ni. Syarah tafsir Jalalain. Gawa ke? Syuruq Anwar Jawa kau dah. Syuruq Anwar As-Samad Muhammadiyah kau ada situ. Jawa juga. Banyak ke orang Jawa ni maknanya alim, tapi khususnya untuk orang dia lah boleh faham bahasa ataupun orang kita hok ngaji situ. Kalau kita tak faham lah bahasa sahabat je kat sini ni. Mana orang yang lain daripada ampunnya bahasa akan jadi tiada tahu, makna jahil. Tak tahu dengan bahasa tu. Dan siapa tik yang lain pada ampunnya bahasa, bayar pada yang lain ampunnya bahasa. Bibira. Bayar pada ghairu ahliha. Min tu bayar pada ghairu ahliha. Ibarat mana kita ada. Bayar. Bayar daripada yang lain pada apa? Daripada segala mereka, daripada segala orang yang menuntut, yakni menuntut ilmu. Yang menuntut, yakni menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, nak cari kitab Siratal Mustaqim tak payah. Tapi, dia nak baca wibah tu payah. Bish, satu masalah. Wakana. Wakana. Atas mana? Atas balik pada kana fi ba'dul sakhir Atas balik pada kata adalah tu dah. Dan dia kata dan ada juga pada dan ada pada setengah daripada ibaratnya ibarat mana sebab dia kena atas balik kana la atas tu. Kana fi ba'di ibarat kana fi ba'diha. Tu rujuk pada ibarat ini. Dan ada pada setengah ibaratnya nyo kitab Siratal Mustaqim. Tak ada memang dah. Ada setengah ibarat kitab Siratal Mustaqim isim muakkad bagi kana, isim muakkad bagi kana ada tu diubahkan daripada asalnya, asal bagi kitab Siratal Mustaqim. Dia ubah daripada asal kitab Siratal Mustaqim dan diganti atau balik diubah. Dan setengah ibarat kitab Siratal Mustaqim pula digantikan dengan yang lain, digantikan, ditukarkan dengan ibarat yang lain. Nyo ibarat Siratal Mustaqim. Tak boleh. Ibaratnya nyo Siratal Mustaqim. Apa nama dia? Mana diubah dan diganti. Dia mau ubah, lepas tu dia mau ganti hak lain tu Zai. Tak masuk cara lah. Ke ini tak, merah. Apa lah? Dia kata, aku sakit kepala holik teh, dah nak makan ni pula. Habis. Dan, tengok lagi. Dan pada setengah ni, khabar pada fi ba'diha saqatu tak ada maksud. Dan pada setengah mana? Dan sabit pada setengahnya, setengah daripada ibaratnya ni, ibarat kitab Siratal Mustaqim, mubtada ma'akhir dia gugur, makna ada jatuh. Muzak kena erok nahu sikit. Gugur bibit ada jatuh. Tak apa jalin dah. Dan kurang atas balik pada gugur. Ada gugur, ada jatuh, ada kurang. Bila lagu tu maka sekalian itu. Maka ada mako kita. Ni, kalau ada mako, moleknya di mata kena jadi fakullu zalika. Ada fa jawab bagi lama iktibatah. Tak kayak gitu kau. Gitu loh. Kita tebik tepi sikit apa? Wa di kullu zalika tadi boleh az-zahir fa kullu zalika. Kerana faham pada terjemuh. Az-zahir fa kullu
Buat gitu deh. Buat gitu. Az-zahirnya fakullu zalika. Sebab apa? Sebab faham pada yang terjemahnya ada maka. Dan maka tengah sebagai jawab bagi lama iktibatah. Buat kita pandang nahu lah kodah ni. Saya harap-harapnya faham lah kodah ni tak. Lah kodah dulu. Atau ibarat susun betul dulu. InsyaAllah bakal masa faham dah tu tak. Tak molek. Mereh. Bila lagu tu maka sekali itu mana mubtada khabar, maka bermula sekali itu kullu zalika. Merah bermula sekali itu ni baca dulu daripada tasarruf segala manusia yang menyaling. Maka bermula sekali itu mana? Diubahkan dan diganti dengan yang lain. Tak tu iman kami. Bermula sekali itu diubahkan dan diganti dengan yang lain. Atasnya sebagai itu. Diubahkan dan diganti dengan yang lain itu tu. Hak ni khabar. Kainun adalah ia merah. Adalah ia daripada tasarruf, daripada buat segala mereka itu segala mereka itu yang menyaling. Tak pakai badan tak lalu. Segala mereka yang menyaling. Mana yang menyalingkan kita? Mereka tu pula tu yang jahil juga. Yang tidak erti saling. Yang marah. Makna agak nak saling kita orang. Lepas tu pula saling tu tak betul. Anda tengok boleh. Kalau kita baca tak betul. Jangan pakai ni. Lama jadi berpanjang dengan tak betul. Mana kalau betul ambil. Kalau tak betul tinggal. Boleh kocek tak apa? Tak. Boleh kocek. Klik lah bagai tu tu. Nampak bagi air lepas itu. Jangan lepas kita. Lepas tak betul tadi tu. Lepas tu so lagi. Kadang-kadang kita kena minta maaf kau. Tandah tak siap lah oleh lagi. Nyanyi kau ada demo mari tu. Mestilah nak guna kau. Tapi kau mula tak siap lagi. Nampaknya kok tepi tali air tak apa. Tak, kalau ada kecil kok tepi tali air tak apa. Tak, pakai duduk atas getok tu kok kakak cebok tu dah tu. Sebabnya tak siap lagi tu. Mungkin tukar royak kata kalau tak ada gapo esok dia boleh mari. Dan mungkin lepas raya tendang gunung kata. Nak sudah dah ni lah. Duit tu tak ada talam kau pok tak ada duit semua. Tak dah. Nampak begitu tu. Kok kacing baju jawab ngamah belakang tu. Ada kelala itu dah. Maka bersalah. Tak kalau jadi lagu tu maka bersalah. Sebab demikian itu. Apa? Hujan. Tak apa. Bunyi supaya tino nak telur ni rok. Maka bersalah sebab yang demikian itu. Nanti nak tengok arah dulu. Fakhtalafa bihi, maka bersalah merah bihi dengan dia. Nak tak dah memang maka bersalah lah sebab demikian itu. Demikian tasarruf segala mereka yang menyaling tadi. Bersalah fa'il pada kata bersalah. Bersalah tadi tak boleh deh. Bersalah oleh segala niskhah. Oleh segala nuskhah. Itulah jadi ucap kacil. Tak boleh gini. Kalau harap fakhtalafa bihi, maka bersalah dengan dia. Dengan mana? Dengan tasarrufin nusakhi tadi tu. Oleh beberapa niskhah dan segala ibarat atas balik segala niskhah, dan bersalah juga oleh segala ibaratnya. Ibaratnya kalau kira domain tak ada betul tu. Sebab Arab fakhtalafa bihi an-nusakhu wal ibarat. Maknanya tu kita buatnya komen tak apa. Tak. Kita buatnya komen. Sebab apa? Sate mahal ni. Orang nak gula apa susah, kita buat nyok komen lah. Kalau tanya Mak Jek, sate apa sekali dulu ni Jek? Banyak sikit. Apa belah-belah? Ni belah. Belah-belah lah tadi.
Dia kata sate mahal lah ni. Kalau boleh buatnya koming lebih banyak sikit tak apa kita ni tu. Tak kena rujuk mana. Kokoh dah kalau nak baca cepat aku payah faham. Bunyi bose kau. Okey. Mana? Mana Pak Mat? Ada patah? 2-3 butir. Kalau 2-3 butir kan duduk luar. Mungkin 3 butir berjeruk tak? Gitu. Dan fasiklah dan rusuklah setengah ibarat. Tengok balik. Dan fasiklah oleh kena fa'il tu. Dan rusuklah oleh setengah ibaratnya ibarat kitab Siratul Mustaqim. Tak boleh tak? Bila lagu tu dan tiada hampir wala yakadu dan tak hampir makna jauh lah maksud kita tak. Tiada hampir yakni jauh diperoleh suatu niskhah yang sahihah yang betul. Makna jauh kita nak cari niskhah paling betul kok. Sebab apa? Sebab tak hampir. Bila tak hampir makna kok jauh benarlah kita nak temu niskhah betul. Sebab orang tak baca Siratul Mustaqim. Orang akan baca sabilah lah dia bawa. Sebab nak cari niskhah betul tu jauh. Lebih-lebih lagi kita tak mahir. Ada pun almarhum Baba Mak Berangit tak apa je ahli fiqh. Bila je ahli fiqh dia baca kosong pun tak apalah. Dia kira lalu sini nak lagu ni. Sini nak lagu ni sebab dia ahli fiqh. Sebab masa kita masuk pada awal-awal dulu dia faqih, dia ingat. Bila dia baca masalah dia kira lalu. Dalam kitab tahrir ni begini. Dalam kitab Yanahnya begini. Dalam kitab Fatuhatnya gini. Mana dia ingat masalah ni dalam kitab ni gini. Dia faqih. Dia ahli dia. Dia tak kata gini. Cuma demo ni masuk tu tak ada lah. Tak ada dah. Masa tu yang ngajar. Sehingga yang ngajar I'anatul Talibin juzuk 3 dulu. Bak Faraid ke. Dia buat. Kalau nak buat payah gini. Kalau nak buat mudah gini. Dia boleh buat. Ibarat kita tu kata gini. Kalau nak buat payah. Buat mudah gini. Kita je kurah kita cabut-cabut. Hari tak. Tanya ayat tak. Meher dia ni di dalam medek. Fekoh dia. Meher tak. Habis itu. Masa duduk ngaji dia. Dan lagi pula dia kata dan tiada hampir diperoleh suatu pipi niskhah yang sah yang betul daripada segala niskhah yang dibangsakan bagi muallifnya, bagi pengarang bagi Siratul Mustaqim. Makna nak cari hak paling betul sungguh tak tahu nak cari mana dah, tak temu dah. Dan tiadalah wala yumayyizu dan tiada dapat membeza, tak boleh nak beza akan dua kali tiada membezakan akan yang sahih akan yang betulnya domir dia yang betulnya kena tak berkali nisbah sahihah akan yang betulnya tu kena tak di nisbah yang sahih tak boleh kita nak cari nisbah yang sahih daripada yang fasidnya nyonya nisbah tak boleh nak beza daripada yang fasid kali mana tiada dapat membeza akan yang sahih nisbah membeza daripada takluk pada membeza tadi. Membeza daripada yang fasiknya niskhah. Malaikat istisna pada tiada dapat membeza. Istisna. Malaikat segala mereka yang mahir pada ilmu fiqh. Indonesia panggil pada ilmu fikih. Maknanya kalau orang yang mahir pada ilmu fiqh, maka orang ni lah boleh membezakan. Mana malaikat tu dia panggil istisna mulgha, segala mereka tu fa'il pada kata mumayyiz tak ni tu. Tak kayak gitu ibarat. Kalau tengok harap gini kan. Wala yumayyizu sahihaha min fasidiha ghairu mahiri. Dan tak boleh membeza akan dia betul niskhah daripada fasid niskhah oleh orang yang tidak mahir. Tak gitu ibarat ya tu tak. Lagi. Mana malaikat oleh mereka yang mahir pada ilmu fiqh dan dari mana jua dia kata diperoleh segala mereka yang mahir. Dari mana jua. Mana nak cari mana orang yang mahir ilmu fiqh tu. Gitu kita tak. Dari mana jua diperoleh segala mereka. Mana nak cari mana orang yang mahir ilmu fiqh. Tak, dia kata sini. Ilmu fiqh di dalam sekalian negeri Jawi ini. Nak cari semua negeri Jawi ni dia yang mahir. Ajak tak. Kalau takak kita duk tahu dulu kok
Di tu pasir tubuh lah. Almarhum Yasin Yapah. Masyhur dah pasir tubuh ni dia masyhur pekoh. No. Kalau kawasan Tupak ni kita duk kenal maknanya almarhum Baba Mak Berangil lah. Ya masyhur kalau ku Nara Fatani Jalan ni kebanyakan dia masyhur kepada ilmu ala-ala. Ya masyhur kok ilmu dia tak sebab kalau ala-ala ibarat apa ya kalau nu tu memang dia detail dan dia licin lah, tapi sedikitnya kalau nisbah kita pergi nak pergi hotel kita tu memang lama. Situlah nak pergi hotel kita tu sebab kadang-kadang dia baca 3 baris je sehari. 3 baris sehari. Tak kita pun janggut hitam dah, lepas tu tubik putih tu. Siaplah dia, rasa peluh lah tu. Tu deh. Tu setengah-setengah pondok lah bukan semua. Baik. Lagi pula dia kata sini, dan di dalam segala atas balik di dalam sekalian negeri Jawi. Dan di dalam masa ini, yakni masa Syekh Arsyad Al-Banjar. Masa yang tersingkat di dalam masa. Pipi dah. Yang tersingkat di dalam masa tersingkat, fa'il pada tersingkat oleh sekalian hemu. Al-himamu ke? Mana hemu orang kita ni sikat. Hemu orang kita ni pendek dah. Kita dengar Tok Guru cerita, betul tak betul saya tak tahu. Almarhum Baba Sen Dalo nak ya atas hemu yang ngajar kuat tak kuat tak. Ya nak anak murid yang boleh ngaji seumur tak rugi maduk pondok walaupun makanlah qadah, dia baca Fatihah kurwa malam. Klik tidur dulu. Dia mengajar malam. Kuning je. Ya baca Minhajul Abidin Arab, lepas tu dia baca tafsir Jalalain. Dia klik tidur dulu. Kurwa tu dia naik tabalah pula ngajar kurwa malam. Anda kata wahab. Kita naik sore dia mau tidur tau. Tapi dia tu hemoh dia tu kuat zaman tu. Tapi nak ayat atas zaman kita ni hemoh tak kuat. Kau tak? Sebab kita nak mikir kata spekar tak pada nak ada kau ni. Muka cukup masjid Jawa Pak kena ada kau ni. 3 butir tak ada kau ni. Tak, muka 3 buah bilik. Dah ada waktu dia bagus. Kata. Habis itu. Ambil. Lagi sikit lagi dah. Dan berkurang segala faham. Watana qasatil afham. Atas balik takosor. Atas balik tersingkat. Maknanya di dalam masa ni tersingkat, dalam masa ni berkurang oleh segala faham, mana oleh segala orang yang boleh faham semoti tu kurang. Zaman kita orang nak faham semoti kurang dan keruh. Atas balik takosor lagi. Dan keruh di dalam masa ini oleh segala zihn, oleh segala hati dan fikiran. Pakai dia. Hati fikiran orang kita sekarang lah ni pun keruh juga. Sebab apa? Sebab orang luar duk tanam. Orang luar duk tanam kan? Ngaji gapo duk pondok, lepas tu nak kerja gapo, lepas tu nak makan gapo. Jadi orang duk tanam jadi keruh. Bila orang tanam jadi keruh lagu tu kok, kita nak masuk minta anak orang pun kita tanya ayat tu lah. Kita tanya, duk lah ni buat kerja gapo? Tak ada kerja buat apa? Duk pondok Allah. Anak nak ngaji ni, siap jadi keruh lah dulu. Ya tak? Sejak kau kan tak? Jadi kita royak lagu ni lah bila masuk minta anak orang. Lah ni di mana? Duduk belajar pondok. Kerjanya tunggu orang mati. Kau mati ramah, kau rezeki banyak. Gapo tik? Memangnya hanya baca tunggu kubur, baca Quran, talqin tu boleh berlaku. Bahkan ketika nazak pun boleh. Surah Yasin dengan Ra'du. Maknanya lagu tu. Bahaya kata, kita kata tak kukuh tu dengan keadaan nak peru anak kita. Dia mahu mana? Aku tak boleh lagi. Wih dulu. Kan aja. Wih dulu. Bahaya kata, wih boleh rojak kelik. Tak boleh. Tapi nak kata. Kalau betul-betul kita mengaji ni, insyaAllah Tuhan akan takdir lah. Pada tempat yang sesuai bagi kita tak? InsyaAllah yuqadirullah tu takdirlah. Habis itu. Boleh bah. Koko gireh nak baca cepat takut tak apa faham tu baca koko. Talaba minni fi sanati jaskori. Ni. Tahun jaskori pula tu. Tak. Tu mata. Jaskori min sanayil hijrati an-nabawiyyati.
ala sahibiha min rabbih afdalus salati wa azka tahiyyati maliku al-maliku ni jadi apa? Jadi fa'il pada talabah. Mana kan? Minta oleh raja daripada aku pada tahun just orin. Daripada tahun hijrah Nabi SAW. Nama kata? Min Rabi afdalus salah wa azka tahiyyah. Nampak ke? Boleh tak? Tu tak. Raja sifat pada maliku al-hammamu yang sangat hembuh. Lagi pula zulfatanati. Raja cidik bukan raja bodoh dah. Warra'yitami. Sifat hammam sifat pertama Malik, Zul sifat yang kedua, sifat yang ketiga Safiyuz Zihni. Sifat yang keempat Azizul Afhami. Sifat lagi 5 Sahibut Tadbiri ala ahli biladihi al-banjariyati. Tak masuk lagi ni dah. Tak masuk cara lagi. Kena tanda dulu. Sifat yang keberapa dengar? 5 ke ni? Ni. Me kata ni. Kalau salah me. Al-qaimu. Sifat lagi. Bi islahil umurid diniyati. Sayyiduna al-mu'azzamu. Gelagai ni tak? Sayyiduna al-mu'azzamu. Gelagai bagi Malik tadi tu. Wa qudwatuna sayyidina al-mukarramu maulana sultanu tahmidullah. Raja tu tak? Ibnu Sultan. Sultan tahmidullah ibnu Sultan. Ayah raja juga. Ya raja. Tamjidullahi taghammadahullahu ta'ala bi rahmatihi wa adama mulkahu. Maf'ul pada adama fa'il raja pada Allah. Wa mulka tabli mulka zurriyati wa la zalat aflaku daulati malikihi fi madari zurriyatihi dairatan wa ma barihat sahaibu ihsanihi wa judihi atas balik ihsan ala ra'ayahu ala ra'ayahu matiratan an asna'a lahu kitaban fil fiqhi ala mazhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu mutarjamatan bilughatil jawi al-ma'rufati li ahli biladihi al-mahmiyati. Wa an akhadha ya'khudhu wa an akhuzah. Payuh ke weh. Tak? Wa an akhudha masailahu min kutubi mutaakhiri a'immatina. Min kutubi muakhiri a'immatina asy-syafi'iyyati. Ini boleh. Kasyarhil manhaji Allah. Syarhil manhaji li Syekhil Islami Zakaria Al-Ansari. Setengah daripada rujuk ke kitab yang ambil yang kitab manhaji. Manhaji ni Fathul Wahab. Tak Fathul Wahab. Tak silap Abu Fadil kita duk baca lah ni. Mungkin lah nak habis tadi. Abu Fadil royak satu lah tak. Apa nama? Kitab Fathul Wahab ni. Nisbah dengan lah ni dia kata kitab terakhir bagi pondok. Mana kalau baca kitab sah suk di Fathul Wahab kitab mereka. Apa kata apa ni? Jumpa dengan dia atau kitab terakhir pondok. Di Syekh Islam Zakaria Al-Ansari salah satu tokoh ulama besar ni, dia panggil Syafi'i Shawir. Syekh Zakaria ni dia panggil Syafi'i Shawir kerana dia ni kubur dia ni berepek dengan kubur Syafi'i. Syafi'i Shawir. Dan dia ni babak cerita babak apa nama dapat jumpa dengan dia di dalam mimpi ni. Saya cakap yang sorry lah babak cerita di dalam mimpi.
Babak duduk Mekah satu tak silapnya. Babak cerita tu. Mekah lepas tu bunyi suara orang daham di belakang. Babak paling. Mari Syekhul Islam. Zakat dalam mimpi dia lah. Dalam mimpi dia. Tak boleh nama orang buat kerak cerita. Pula tak? Moga kita royak sekadar hak ingat ni. Ya tak supa ada kadeh. Apa yang kira itu. Biar daham. Babak kejut bila paling. Tengok. Babak tengok rupa dia tu. Maknanya hebatnya orang buat ayat dengan pakaian dia, dengan tubuh badan dia, dengan serban dia tu. Hebat. Padan dengan ilmu dia. Hebat. Lepas tu, dia pun royak kepada suruh baca kitab dia tu lah. Tahrir kitab Fathul Wahab dia tu, tahrir. Tak silap buat wirid tu. Sapa khotam 7 kali khotam. Ya suruh baca sapa 7 kali khotam lah. Babak pun kata insya-Allah lah. Sebab dengan pondok babak buka lah ni pasal pun baru 2 kali. Ya suruh baca 7 kali. Zahirnya kalau kita tengok pada zahirnya mungkin ada hikmat sebaliknya lah kalau siapa 7 kali. Ataupun kita rasa babak baca tu kena kehendak dengan tuan kita nak. Tuan kita nak kehendak begini babak baca tu kena kehendak dengan tuan kita nak. Itulah siapa yang mari ijazah dengan cara suruh baca kitab dia. Apa 7 kali. Khotam dak. Kita nak khotam gua kitab tak ada lagi. Tak. Dah. Wah mufti kau kitab tu kita tak. Bukan mufti tu balik muni. Wah mufti bukan mufti tak ada kitab mufti tak. Muni Khatib Al-Syarbini. Kitab Muni Khatib Syarbini. Muni makna muni muhtaj lah Khatib Syarbini. Khatib Syarbini wa Tuhfati Ibni Hajar. Dan kitab Tuhfati Ibni Hajar Al-Mardiyati. Allah salah kau meh. Wa Nihayatil Jamali Ar-Ramli. Ni rujuk ke kira kitab Sabilah. Wa ghairiha meh dah lain daripada sebut minal bayar pada ghaib minal mutuni daripada segala mata-mata wasyuruhi segala wa hawashi hasyah as-saniyah yang comel-comel. Abis. Nampak atau abang kata kadang-kadang kita baca kitab Sabilah kita tak sapa maksud pun tengok yang ambil Yang ambil Fathul Wahab. Yang ambil Tufah, yang ambil Nihayah, yang ambil pada Muni, yang ambil pada Matan, ambil Syarah, yang ambil ada Hasyiah. Ada-ada kita tak apa faham ni dah. Habis. Menuntut daripada aku, yakni telah meminta daripada aku Syekh Arsyad Al-Panjar. Meminta pada, takluk pada menuntut. Meminta pada tahun 1193 tahun daripada tahun hijrah Nabi. Ingat boleh dah? Ingat dah? Kalau hak Arab tadi ada tak? Tak ada pipi. Ada tak? Hak Arab mana pipi? Talaba minni fi sanati Jos Qori. Jos Qori tu dia panggil satu rumus dah tu. Satu rumus daripada ni, satu ringkasan pada 1193 tahun daripada segala tahun hijrah. Satu rumus dah. Huruf rumus dia dah. Mana huruf? Ringkasan daripada 1193 tak? 1193 maknanya jim tu lah. Jim, sod, qaf, ghin. Jim tu dia isyarat kepada 3. Pipi tak? Sod tu dia isyarat kepada 9 tak? Yalah tak? 9. Qaf tu pula ia isyarat kepada 100 tak? 10 tak? 90, 10. Lepas tu ghin pula ia isyarat pada 1000 tak? 1100 yalah tak? Yalah pipi tak? 1193 yalah tak? Maknanya isyarat dah. Apa lagi? Mana jin yang isyarat kepada huruf 3 mula-mula. Yalah tak? Sod tu yang isyarat dia apa ni ya? 1100. 1100. 1000 lah tak? 1000 tak? Tu kata ya isyarat je dah. Mana kalau kita tengok demo klik tengok molek mana? Huruf rumus daripada isyarat je dah. Bis. Tak apalah. Daripada menuntut meminta pada aku pada tahun 1100 ingat turut huruf rumus lah 1193 tahun daripada segala tahun hijrah tu lah. Tapi ya lama ya kut belakang dulu tu tak. Ya ambil klik jing tapi ya pusing klik belakang dulu dah 3 dulu tak. Yalah tak? 3 dulu dah. Ya ambil 3 9 100 1000. Ambil gitu. Yalah dah. Huruf 4 huruf. 4 huruf kan ke? 3 9 100 1000. Nampak lagi? Jadi jing tu ambil 3. Nampak lagi?
Sok tu tubik apa meh? 9. Tak, jalan tak? Sok tu tubik 9 tak? Lepas tu pula apa nama? Qaf tu tubik 1000. Betul, 100 dah. Qaf tubik 100. Lepas tu pula 1000 tu tubik kepada Ghin. Tak kira gitu? Betul dah? Betul lebih? Betul dah. Tengok. Demo kira balik belakang dulu. Jim maknanya kena kepada 3 tahun tak? Lepas tu pula Sod kena kepada 90 Sod. Hereh. Lepas tu pula Qaf kena kepada 100. Lepas tu pula Ghin kena kepada 1000. Cukup? Tak? 1193 tahun. Cukup? Oh. Buat apa je tak buat menjadi mudah sikit. Tak? Nak mikir sikit tak ngaji kita ni tak? Habis sikit lagi. Dia kata menuntut meminta daripada aku pada tahun 1193 tahun daripada tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ampunnya dia hijrah daripada Tuhannya, Tuhan bagi Nabi rahmat Allah yang amat lebih dan halwai Allah yang suci. Habis. Meminta ni sini, menuntut ni fa'il bagi menuntut oleh seorang raja. Maknanya kalau kita faham sini kan kareng ni Syekh Arsyad Al-Banjak ni bukan semata-mata nak kareng, makna raja minta. Kitab Sabila ni kitab yang diminta oleh raja, seperti kitab Syekh Daud Al-Fatah ni belakang bagi kitab Muniyatul Musalli. Dia buat kata kitab tajuk apa? Tajuk kan? Raja yalah dah. Kata-kata raja Terengganu minta. Allahu a'lam. Tapi kitab Syekh Arsyad ni pun setengah daripada kitab yang diminta oleh raja. Ingat malam ni. Minta oleh Raja Habib. Oleh seorang raja yang amat besar hemuh bagi seorang raja. Makna orang hemuh tinggi. Sebab yang minta tu. Lagi yang mempunyai cerdik. Sifat raja tu. Lagi mempunyai cerdik. Dan bicara yang sempurna. Mempunyai cerdik dan bicara sempurna. Atas balik cerdik. Mempunyai cerdik, mempunyai bicara. Berkali kalau tak baca dengan nahu tak apa faham kita ni dulu. Mempunyai cerdik dan bicara yang sempurna, lagi suci zihin, lagi pula suci hati fikiran, lagi yang banyak faham ia seorang raja yang mempunyai tadbir atas segala isi daerah segala negeri Banjar. Raja bagi negeri Banjar itu. Lagi yang berdiri dengan memperbaiki segala pekerjaan agama. Raja tu. Dan pekerjaan dunia atas balik pekerjaan agama. Iaitu persandaran kita yang dibesarkan. Betul? Nampak iaitu satu raja tu. Seorang raja saat ni tu. Tak memang balik. Iaitu seorang raja ni lah. Persandaran kita yang dibesarkan ni, kalau kita kena sandar, kita kena besar, raja baik sengerti. Itu sengerti. Dan ikut teh. Mana iaitu raja ni ikut teh atas balik persandaran. Mana iaitu raja ni ikut teh kita yang mulia kan. Siapa? Maulana Sultan Tahmidillah Ibni Sultan Tamjidillah. Mudah-mudahan diliputi oleh Allah Ta'ala. Kiranya akan sultan ni lah. Kan raja ni. Dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah. Dan dikekalkannya. Dengan rahmatnya, rahmat Allah. Dan dikekalkannya. Mana dikekal olehnya, oleh Allah. Dikekalkannya ni atas mana? Dikekalkannya ni atas balik diliputi oleh Allah. Allahu Akbar. Payuh ibarat. Mula. Nak baca kan namanya? Mudah-mudahan diliputi Allah. Mudah-mudahan dikekal olehnya oleh Allah. Kiranya akan kerajaan satu raja tadi. Dan kerajaan zuriat bagi satu raja. Jadi Syekh Arsyad doa. Mudah-mudahan raja ni kekal, keturunannya kekal. Sebab yang mereka tu betul. Pas kalau kita sekarang hak tu email dia baca khutbah tu lagu mana? Adirok. Setakat kita akhir zaman. Setakat kita akhir zaman. Apa pula list demo sikit lagi. Nak cari test yang tak temu lagi tu.
Tu amsal fa amsal tu amro tu tak. Maka aku junjung tu. Atas balik talabah fa amsal itu kali gitu tak. Tak kalau dia mutak aku pun junjung tak. Apalah kita baca dulu. Dia kata lagu tu dan Allah payah dan sentiasa falak daulat kerajaannya kerajaan raja. Sentiasa falak sentiasa falak. Buat gini tak apa dah. Sentiasa likungi daulat kerajaannya kerajaan satu raja yang sifat kerajaan. Kerajaan yang tinggi yang beridar ia daulat kerajaan pada tempat peridaran segala zuriat bagi raja tadi. Mana dia minta kata jenis daulat kerajaan ni duk pusing keturunan dia. Raja yang baik. Boleh deh. Dan sentiasa awan kebajikannya bagi seorang raja tadi. Sebab awan mana awan yang meneduh kebajikan bagi seorang raja. Dan murah raja. Mengujani kita tak? Mengujani tak? Mengujani atas sekalian rakyatnya, rakyat bagi raja. Tak. Patut apa tu meh? Bahawa. Nak mikir-mikir, terbakat-bakat mikir tu dah. Bahawa ni kau anda pula dah meh. Ayo kita berak. Bahawa asna'a lahu. Tengok sini. Ku perkerengkai apa nama tak tahu tu. Mana bahawa aku perbuat baginya. Ni. An asna'a ni lah. Maf'u pada talabah kali ni. Deh. Ngarok. Deh. Minta oleh raja akan bahawa aku perbuat je lah. Maf'u pada talabah. Talabah al-maliku an asna'a lahu. Minta oleh raja an asna'a bahawa aku buat bagi raja kitab tu. Oh. Gana pipi? Jauh tak? Jauh difaham, payah direti. Jangan mari kalau nak jadi jahil. Akan mafhum. Kalau baca buru-buru tak apa payah kau dah. Nak kira sikit sini. Sikit lagi. Minta oleh seorang raja akan. Gitu. Akan bahawa ku perbuat, akan bahawa aku buat baginya bagi raja. Situ kena fikir tu sebab arab tu an asna'a. Minta bagi bahawa aku buat baginya bagi raja, buat apa maf'ul akan suatu kitab. Suatu kitab hal keadaan suatu kitab pada menyatakan ilmu fikih atas mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Padahal dibangsakan ia suatu kitab ni. Tak, padahal dibahasakan dia ke suatu kitab, dibahasa tak boleh pada dengan bahasa Jawi yang makruf, bahasa Jawi hok orang kenal berlaku. Jangan buat Jawi hok payah-payah hok belik tu. Tu tak. Makruf tak boleh pada makruf bagi sekalian isi negeri bagi raja. Maknanya kalau orang duk kecek bahasa tu, tulis bahasa lagu tu, buat lagu tu lah. Habis. Yang dipeliharakan isi negeri, yang dipeliharakan. Habis itu. Alhamdulillah. Rasa mudah kenyir baca kitab gini. Boleh estima juga tu dah. Nanti tengok sikit. Nanti tengok sikit dah. Nanti. Nak baca cepat-cepat aku tak faham. Merah. Dia katanya, akan bawa aku buat bagi satu kitab. Pada menyatakan datang mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu mutahakatan bil lughati Jawi al-ma'ruf. Gitu rak. Di ahli biladi al-mahmiyah bagi ahli negerinya, ahli negeri bagi aja. Rak. Ahli negeri al-mahmiyah itu sifat pada negeri itu. Biladi negeri al-mahmiyah yang dipelihara. Gitu. Mahmiyah tu yang tu sifat pada negeri yang dipeliharakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Dan bahawa atas balik pada an asna'a lahu, tepat maf'ul juga. Atas balik lah atas ya saat ni. Atas ya saat ni tu bahawa aku perbuat sini dan bahawa aku ambil.
Gitu. Akan sekalian masalahnya pula dah merah. Masalah kitab ni lah. Masalah kitab ni daripada beberapa kitab bagi segala imam Syafi'iyah. Gitu ya, dah. Segala imam Syafi'iyah. Sebenarnya dia kena tulis gini tu sebenarnya dah. Dia kena tulis dengan alif. Syafi'i bukan tulis. Tapi kalau baca silat, kena buat gini tak apa. Kena buat jenis syin tu alif patah. Bawa baca Syafi'iyah. Gitu jadi Syafi'iyah gitu. Syafi'iyah. Kitab Syafi'iyah kitab yang mutaakhirin. Mana kitab ulama yang mutaakhirin lah. Jangan ambil kitab ulama mutaqaddim, ambil kitab orang kedua. Misal katik ni, misal bagi beberapa kitab bagi ulama Syafi'i yang mutaakhirin seperti Syarah Manhaj. Syarah Manhaj Fathul Wahab bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ni salah seorang dak. Sebab sejarah dia pun sedap lah. Masa-masa dia pagi kecil-kecil, dia duduk belajar pondok, dia buka pintu lik pagi tu, ada satu binatang mari khidmat kepada dia, so naik atas batai tekak dia pergi ngaji. Ni Syekh Zakaria Al-Ansari lah. Hebat dia ni. Dan mung ni Syekh Khatib Syarbini. Mung ni tuan Khatib Syarbini ni hak buat ngareh syarah bagi mata Ibn Qasim tu lah. Pasti buat syarah tu dak. Dan Tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami yang diredai sifat dak. Sifat pada kitab Tuhfah tak apa. Dan Nihayah bagi Syekh Jamal Ar-Ramli dan lain daripada segala mata dan syarah dan hasyiah yang mulia-mulia. Apa dak? Nampak padai dulu apa? Tak, nampak tak boleh kira lelah dah. Wallah, boleh dah tu tak? Wallahu a'lam. Fa'am, apa tu? Fam tasal tu dak kita dak. Fam tasal tu intasala yang intasal. Fam tasal tu dak. Barulah aku pun nak junjung perintah. Pandai. Pada dulu. Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ada tak agak dah. Tak agak anjing kita gini dak. Dia kitab hak bahasa seni baca sikit, hak tak kena pakai nahwu sikit kitab aja diskeh. Tak ada scan tengok kitab aja Ta'lim Aula, Wasa'i Ilmu Kalam, Takribul Ikhwan. Okey, tak ingat tak?